hari ni perjalanan kita akan ke Piramid Giza yang ada dekat sebelah kita ni lah. Okey, kemudian selepas di Piramid Giza kita akan ke ke NMAC, iaitu Museum Umia tu. Dan selepas NMAC kita akan ke Masjid Amrul Al-Az, iaitu masjid pertama di Afrika ni lah. Okey, berkenaan dengan dekat piramid nanti, dia ada aktiviti juga. Dia ada aktiviti untuk naik unta tu. Dia ada kuda ataupun unta lah, kau boleh pilih lah sebab harga dia sama je. Dan harga dia tu dia ikut kepala, dia bukan ikut. Contohnya kalau kereta kuda kan, kereta kuda boleh naik 2 orang macam tu kan. Tapi dia bukannya ikut harga kereta tu lah, dia ikut kalau naik 2 orang biasanya 700 ke 1000 lah dia punya harga. Sama juga dengan unta seorang. So kalau unta prepare dulu 1000 kan, tapi nanti kita orang saya dengan Syarif try minta nego lah kalau boleh dapat murah sikit kan. Kalau murah sikit tu paling murah pun boleh dapat macam sebelum ni kita dapat 700. Itu lah untuk kena dekat unta. Ada ramai kena naik unta? Kena naik unta? Tu abang and akak and apa family? Dia ada unta kereta kuda kan? Tengok nanti mana nak boleh pilih kat sana. Okey, untuk harga tiket piramid ni macam biasa, nanti kita orang bayarkan dulu sebab harga dia 500 satu kepala lah. Harga dia 500, cuma untuk kanak-kanak je lagi saya confirm balik. Panjat yang kedua. Okey, yang ni kita berada di satu dinasti Asia Pertengahan lah. 2600 tahun sebelum Masih. Ada kitab Mangkara. Lepas tu yang Sphinx pada zaman kedua. Okey, kenapa yang kedua tu lebih tinggi? Sebab kedudukan tapak dia lebih tinggi berbanding yang pertama. Tu kalau ikut asal piramid dia akan plastik daripada atas sampai bawah. Tapi disebabkan gempa di Mesir maka terhakis jatuh. Bukan sebab bumblebee panjat terapu tu bukan. Tu cerita transformer lah kan. Lepas tu yang muncul atas tu jatuh. Lepas tu pada yang pertama ada 3 piramid kecil. Ada 3 piramid kecil. Lepas tu yang kedua tu tak ada piramid kecil, dia ada Sphinx. Ni satu dinasti lah. Saya boleh kata atuk, ayah, anak. Dalam satu dinasti. Tak jawab. Tapi kalau kat Mesir, yang ni paling besar yang ada kat sini. Lepas tu kalau yang kedua, yang paling tua ada di Mesir juga, 45 minit dari sini. Tu Saqqara. Siapa yang berminat untuk mengkaji piramid ni memang dah akan pergi sepanjang Sungai Nil ni lah. Sebab tu piramid ni berada sepanjang Sungai Nil ni. Sebab salah satunya diorang percaya kehidupan selepas mati. Diorang buat binaan, letak jenazah diorang, kebumikan diorang di situ, dah tu dengan harta-harta diorang. Sebab diorang percaya ada kehidupan selepas kematian. Lepas tu kalau kita lihat, ni berada di sebelah, rakyat dia duduk di sebelah sana. Sebelum ni pendapatan belakang ni tak ada lagi. Rakyat dia berada di sepanjang Sungai Nil. Sungai Nil dah sana. So dia berada tempat tinggi supaya daripada cahaya matahari dapat reflect. Dia pakai dia plaster warna putih kan, supaya reflect, rakyat dia nampak dia ada kat situ. Gitu lah. Boleh tekan ambil gambar, dia ambil gambar kat sini kalau nak nampak gempak. Tak pasti lah, tak ada tak apa gempak sangat kan. Okey, hari ni kita menaiki unta di Piramid Giza. So kalau boleh lihat, kita ada ramai pedagang-pedagang. Okey, ada berapa ekor ni? 12 ekor. Ada 12 ekor unta. Okey, sekarang kita dekat Piramid Giza. Seperti anda lihat di sebelah kiri kita ni merupakan Piramid Giza yang مفيش مشكلة صح، مفيش مشكلة مفيش مشكلة. Allahu Akbar. Subhanallah.
ماليزيا. فين الكرباج؟ تحت فين؟ ماشي تمام. فيديو هلوها ماليزيا. ماليزيا نمبر 1 حبيبي. الله أكبر. مسلم الحمد لله. الله أكبر. Boleh pergi ke rapat ke Pyramid, tapi tak boleh panjat lah. Sekarang kita berada di Piramid Giza. Antara benda 7 ajaib di dunia. Salah satunya. Dia boleh jeling kat kiri tapi jangan singgah ha. Jeling je kat kiri. Jeling je. Nama yang kedua, asalnya Spain ni kalau sebab benda ni terbiar. So asal Spain ni, pasir ni kita berdiri gini, bawa dalam pasir sebenarnya. Sebabnya dia tertutup dengan debu pasir. Lepas tu orang mesti jumpa sikit, cari-cari gali jumpa di kepala Firaun, badan singa. Diceritakan bahawasanya ada dua pendapat. Yang pertama dengan kekejaman dia, singa ni kan buas. Lepas tu kalau yang kedua adalah kekuasaan dia. Sebab kita biasa singa ni haiwan, kalau pada pasir ni dia raja. Maksudnya sebelum mereka temui dulu, benda ni dah tertimbus? Dah tertimbus. Dah tertimbus. Tu yang jumpa lah. Tu yang korek-korek. Saya boleh katakan tak selesai lagi untuk apa tu nama? Untuk explore kawasan-kawasan ni lah. Korang tak selesai lagi untuk mengkaji. Okey, kalau sana tu saya boleh kata macam kita, istilah kita surau lah. Diorang ada rumah ibadat dia lah, bilik ibadat, ruang ibadat sana yang berpapan tu kan. Tu ada kawasan sana. Macam ada mihrab ke apa tu kan. Tu biasa lah. Dan hidung dengan janggut dia. Hidung dengan janggut dia tu jatuh lah. Jatuh lah. Asal dia ada janggut jatuh. Sebab diorang tak ada istilah. Sebelum zaman-zaman diorang ni, diorang ukir daripada batu. Diorang tak ada istilah kita ada apa, besi apa nama? Besi konkrit tu kan. Besi curucuk tu kan. Diorang tak ada. Zaman diorang tak ada. So yang tak boleh tu. Ada lagi satu tempat pasarnya, ada singa ada dua apa? Satu kat mana? Kat Luzon? Satu kat Luzon. Luzon. Sebab zaman yang kedua ni dah rasa macam moden sikit sebab diorang dah ada penggunaan batu marmar merah. Zaman yang kedua ni. Sebab tu orang kata daripada bawah ni dah ada laluan. Bawah